Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh dengar, Alhamdulillah. Ah, Terlebih dahulu, sebelum kita mulakan majlis ni, marilah kita sama-sama orang kata apa? Mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah berserta dengan doa belajar dululah. Boleh ya? InsyaAllah, jom sama-sama Al-Alang dah masuk kelas tajwid ni. Kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah secara bertajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri dulu. Saya Encik Iqbal daripada Jari Tajwid. Biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masuk dalam live TikTok kami, saya pun ada mengajar dekat dalam live TikTok Jari Tajwid lah. Jadi insya-Allah terlebih dahulu boleh ke saya nak berkenalan dulu dengan kita punya partisipan ataupun peserta kelas kita pada malam ini. Yang paling jauh sekali duduk dekat mana saya rasa? Ada yang daripada Perlis ke Penang ke Johor ke ada? Assalamualaikum Ustaz. Ha, Saya 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 apa Asma. Saya ha. daripada Setiawan ni Ustaz. Daripada mana tu? Daripada Setiawan. Tapi saya tak boleh Setiawan. buka handphone saya. Setiawan. Ya, daripada Setiawan Saya jauh juga tak ni. buka handphone, tak buka kamera. Tak apa, tak Tak apa, buka tak buka kamera kamera tak sebab apa, saya faham. kamera ada Ha, masalah. tak ada masalah. Ada Okey. kamera ke tak ada kamera yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kamera saya. Sebab apa? Sebab nanti saya nak tunjukkan kat jari Okey. tajwid ni dengan cara guna dia Betul berserta dengan workbook ni. betul. So saya nak tahu dulu Okey. peserta Terima kita kasih ni Ustaz. dah ada belum kat jari tajwid? Sekurang-kurangnya ada satu lah kat jari tajwid. Ha, Dah ha, ada. ada dah? Alhamdulillah Ustaz ada. Ya. Ada. Okey. Yang warna hitam ke yang warna kuning? Hitam. Warna hitam. Okey, warna hitam ni yang eksklusif lah. Yang orang dewasa banyak pakai. Biasanya yang ni kita ada bagi dekat budak-budak universiti. Dulu, nak cerita sedikit lah. Saya buat pengenalan dahulu ya. Sebab lam dengan mim malam ni kalau ikutkan, saya kena ajar ikut dia punya jadual tu lam dan mim. Tapi saya rasa lam dengan mim ni kejap je. Setengah jam boleh habis dah. Ha. So saya nak berkenalan, saya nak bercerita sikit tentang jari tajwid ni dulu lah. Boleh ke? Boleh ya? Okey. Jadi saya nak ceritakan sedikit. Jari tajwid ni kita buat supaya orang faham. Kita nak orang belajar tajwid, orang rasa mudah. Kita tak nak orang belajar tajwid, orang rasa susah. Sebab apa? Bila orang rasa susah, automatik dia akan letak satu wall antara diri dia dengan tajwid, dengan Al-Quran. Dia ada dua wall dia letak. Tajwid satu, Al-Quran satu. Dia letak dua wall. Jadi dua wall ni akan menjadi pahadang untuk dia rasa beratnya lah nak belajar Al-Quran, beratnya belajar tajwid. Sebab tu kita inovasikan kat jari tajwid ni dengan roda. Kita tak nak buat tebal-tebal. Kalau buat tebal-tebal, pakai style lama. Style lama macam mana? Dia orang pakai pages. Bila pakai pages, orang rasa, ya Allah nak cari satu-satu hukum susah. Betul kan? Tapi dengan kad jari tajwid ni pakai roda saja. Jadi saya nak tahulah, nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kat sini ada tak yang dapat kad jari tajwid yang lama, version 3? Ada tak? Dia tengok dekat sini tau, tengok bahagian tulang ni. Ada ke Ada yang dapat sebab version? saya mula-mula belajar. Ustaz, itu memang saya masa mula-mula masuk kelas Okey. dengan Ustaz Waiz Korni. Masa tu Ustaz Ah, Hisham ni yang ada jemput kan.
Masa tu Betul juga saya betul. beli tapi Kalau yang tak waktu tu pakai, ada yang version 3, ada tak yang boleh version buka. 2. Betul betul. Kalau yang boleh buka dia punya roda tu version 2. Roda dia tu boleh tanggal. Hmm. Roda dia ni boleh tanggal, boleh terbalikkan, boleh letak balik. Yang tu. Kalau yang tu adalah version 2. Version 2 ni dah lama sangat. Semua sekarang kalau nak tahu untuk Puan Asna, puan-puan semua yang ada dalam ni, kita sekarang yang terbaru version 5. So kita dah tambah baik. Mana yang ada QR code ada masalah dan sebagainya tu, kita dah tambah baik lah. Dan lagi satu kalau tanya saya, kalau version 2 tu dah terlalu lama nak pakai tu, saya rasa better ambil yang baru lah, beli yang baru. Sebab apa? Sebab kita QR code ada masalah untuk yang version-version lama ni. Kita dapat detect ada masalah. Yang mana dia tak boleh nak pakai untuk long time punya jangka hayat yang lama lah. Ustaz. Tu yang pertama lah sekali saya beritahu. Sebab apa? Sebab saya beritahu secara jujurnya lah perkara tu kenapa kita ada evolution daripada version 1, version 2, version 3 sampai lah terbaru version 5. Ustaz, So jangan saya tanya just bagi tahu saja. Ustaz. Okey, apa dia? Saya rasa yang awal kot sebab saya beli ni masa Ustaz Nur Hisham tu lancar kan. Tu lagi lama, mungkin version 1. Sebab dia punya color ni, kalau version 1 dia color pelangi tau depan ni. Depan ni, color warna ni. Betul. Nampak color pelangi ya? Tu Ha. version yang mula-mula sekali. Saya bukan nak kata tak boleh benda tu tak boleh nak pakai 100%, tidak. Tetapi disebabkan silibus yang kita ajar ni kita guna yang baru, jadi takut roda dia berbeza. Roda dia ni berbeza. Okey, kejap Semua dah tengok muka saya, dah tahu ya siapa yang mengajar hari ni. Jadi saya nak flip kamera, saya nak tunjukkan tentang kad yang baru dulu. Boleh? Boleh ya? Mana nak flip kamera ni ya? Tak menjadi. Sekejap ya. Alright. Dia tengok atas dulu. Okey, insyaAllah. Ini dia. Siapa-siapa yang dapat kad versi baru, versi kelima lah. Macam Ustaz pakai versi keempat. 4 dengan 5 dia tak jauh beza sangat tau. Tapi kalau untuk yang version 2, version 1, dia memang yang tu lama sangat lah. Dia dah lama. So bila kata lama, dia kadang-kadang tak support daripada sudut dia punya roda tu sendiri. Roda dia sendiri. Contoh ini saya cerita pasal roda mat dan wakaf saja dahulu. Boleh nampak ke kadnya? Boleh. Boleh nampak Ustaz? Okey. Pada roda mat wakaf, saya takut sebab apa? Sebab kalau saya ajar ikut yang baru, sebab kad yang lama kita dah tak ada stok dah untuk kad yang version 1, version 2 sampai version 2 lah kita dah tak ada. So saya nak ajar yang version 1, version 2 dah tak ada. Jadi saya tak boleh nak tunjuk roda dia macam mana pada mereka yang ada beli kad baru. Jadi siapa yang pakai kad baru, insya-Allah version 4, version 5 dia lebih kurang. Dia tak ada beza sangat. Version 3 dia ada beza sedikit daripada segi dia punya roda ni sikit je lah. Tapi version 2 dengan version 1 memang jauh beza. Tapi kalau nak tahu dia punya kaedah dia still sama. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena orang panggil apa ya? Kena macam adaptkan dia ataupun sesuai kenalkan dia kaedah-kaedah tu dengan yang saya ajar ni dengan roda yang tuan-tuan dan puan-puan ada sekarang. Itu saja. Kaedah dia sama saja. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh adapt benda tu. Okey, jadi pada malam ni saya nak ajarkan tentang buka kad ni, buka kad jari tajwid tuan-tuan dan puan-puan. Buka bahagian mana? Buka bahagian roda yang pertama lah. Buka bahagian roda yang pertama iaitu roda lam mim nun. Roda lam mim nun. Okey. Roda lam mim nun ni kalau ada yang kad yang roda lam mim nun ni ustaz cerita macam ni je lah. Roda lam mim nun ni kita belajar biasanya kalau siapa-siapa yang belajar kad jari tajwid, dia biasanya kalau macam ustaz dijemput ke tahfiz, ke bagi talk untuk program-program kan. Biasanya kita akan belajar tukar jari dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar jari dulu. Jari lam, jari mim, jari nun, jari mat, jari waqaf.
Tuan-tuan dan perempuan bayangkan pada tangan-tangan tuan perempuan ni ada hukum tajwid. So, jari lam, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jari mim, izhar syafawi, idgham syafawi, ifa syafawi. Jari nun, izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ifa hakiki, iklab. Lepas tu mad 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Waqaf ada apa? Harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Biasanya benda-benda ni kita akan ajar tukar jari dulu. Sebab apa? Kita tak nak orang dia terbiasa dengan jari apa? Ibu jari, telunjuk, hantu, manis, kelingking, kita tak nak. Okey ya. Sebab kita nak pakai, kita nak set mindset orang supaya dia boleh terus belajar dengan kaedah jari tajwid. Okey, jadi untuk roda pertama malam ni, Ustaz akan ajar lam dengan mim sahaja dahulu. Lam dengan mim sahaja dulu. Jadi nun tu tak apa ya kalau dia nampak terang sikit tu. Okey. Jadi lam mim nun basically untuk siapa-siapa yang pakai roda jari tajwid yang pertama ni, lam mim nun, teknik yang kita pakai kat sini adalah teknik pertemuan huruf. Di antara huruf lam mim nun yang VIP jumpa dengan huruf di dalam roda. Okey. Jelas ya? Jelas Ustaz. Okey. Jadi bagi mereka yang baru-baru insya-Allah boleh belajar pelan-pelan. Jadi hari ini Ustaz nak terangkan melalui guna workbook lah. Siapa-siapa ada workbook boleh buka workbook. Jadi workbook ni kita susun, kalau tengok pada isi kandungan ni, workbook ni kita susun ikut warna ni. Warna bintang lam, bintang mim, bintang nun, bintang mat, bintang waqaf. Bintang mat, bintang waqaf ni kena tengok belakang lah. Kalau ikutkan warna dia apa? Warna merah, biru, hijau. Yang ni ungu dengan warna orange. So kita dah susun setiap nama dia ni. Ikut daripada warna dalam jari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak cari hukum tengok pada warna. Kalau buka buku ni dia ada color-color dia tu. Ungu, ada hijau, ada biru, ada merah. So malam ni kita nak belajar tentang hukum lam. Hari ni malam ni kita belajar tentang hukum lam. Okay, jadi basically ataupun secara asasnya hukum lam ni dia terbagi kepada dua lah. Hukum lam ni dia terbagi kepada dua iaitu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Ni dia. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Benda ni sama je dekat dalam jari roda tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kalau tengoklah. Tapi siapa-siapa yang ada workbook boleh buka workbook. Workbook muka surat 15. Buku surat 15 dia bagi tahu alif lam qamariyah ni dia mesti ada formula dia iaitu yang dinamakan lam VIP tadi tu mestilah lam yang berbaris mati. Nampak ya? Lam yang pertama ada baris sukun kan? So ini adalah salah satu tanda lam VIP. Dan syarat lam tu VIP adalah belakang lam yang mati wajib ada hamzah wasal. Ni ya, alif yang ada kepala sad ni wajib ada. Kalau tak ada, lam yang mati ada tapi belakang tak ada hamzah wasal, dia bukan lam VIP. Sebagai contoh perkataan apa yang bukan lam VIP? Faqulna. Kita nampak lam mati ada sukun tapi belakang dia ada hamzah wasal tak? Tidak ada. Bila tak ada, so lam tu bukan qamariyah, bukan syamsiyah. Boleh dapat ya? Itu contoh. Belakang dia huruf qaf, belakang dia bukan hamzah wasal. Untuk perkataan apa tadi? Perkataan faqulna. Boleh dapat ya? Okey, tapi kalaulah perkataan tu ada sebagai contoh alhamdu. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ni huruf VIP dia alif lam. Huruf VIP alif lam tu ada pada perkataan alhamdu, alif lam ada sukun. Jumpa dengan siapa selepas? Jumpa dengan ha. So ketika itu barulah pakai roda jari tajwid ni. Iaitu huruf VIP jumpa huruf selepas. Huruf VIP jumpa huruf selepas, huruf VIP jumpa huruf selepas. Jadi pada jari lam ni ada dua sahaja bentuk tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal, boleh asal hafal boleh lah sebab dia pendek je, dua sahaja. Iaitu sama ada alif lam yang ada tanda sukun dan juga alif lam yang kosong. Manakala dekat dalam formula alif lam yang kosong ni ada tanda syaddah, tapi syaddah tu dia bukan untuk atas alif lam ya. Dia berada di sebelah lam.
Maksud dia akan berada di atas huruf selepas lam. Untuk hukum apa? Untuk hukum lam syamsiyah. Boleh dapat ya? Ha. Jadi, lam qamariyah, lam syamsiyah, beza dia dari segi apa? Formula dia sama, iaitu dia ada hamzah wasal, dia ada lam mati. Dia ada hamzah wasal, dia lam mati. Beza dia adalah pada lam tu sendiri, ada sukun ataupun lam tu kosong je. Jadi, cara dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa nak pakai kad, dia kena tengok contoh. Dia kena tengok contoh. Sebentar, Ustaz ambilkan ni kejap. Alright, kejap ya. Ustaz carikan kejap. Okey, sebagai contoh ni lah. Dalam surah Al-Fatihah, surah yang biasa sangat kita baca dekat dalam kita punya solat. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni ada apa? Adalah ayat Quran. Jadi bila katakan ada ayat Quran tu mestilah juga ada hukum tajwid. Okey, jadi Ustaz pakai warna merah untuk tunjukkan hukum tajwid yang ada dekat dalam juzuk ni lah. Alright. Jadi jom perhatikan dahulu pada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila membaca, jangan cari huruf selepas tetapi kita cari pada huruf VIP sahaja. Ni kalau nak kuasai untuk alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, hukum-hukum syafawi dan hukum-hukum jari nun. Jadi, total hukum yang kita akan kuasai sepatutnya daripada 3 jari ni ada 10 hukum. Jadi, jom kita try cari ya. Ya. Jadi, bila baca macam Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya perlu cari alif lam sahaja. Dan alif lam tu mesti menepati ciri-ciri yang saya sebutkan tadilah. Alif lam, lam tu mesti mati dan belakang dia ada hamzah wasal. So kita tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma untuk perkataan Allah ni sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya saya, kita skip dahulu. Sebab apa? Perkataan Allah ni ada 5 hukum bawah dia. Ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Dia termasuk dengan dalam keadaan dia wasal ataupun waqaf. So selalunya kalau untuk perkataan Allah, kita tak ambil dia sebagai qamariyah ataupun syamsiyah. Boleh dapat ya? Jadi hari ini Ustaz tak nak ulas berkaitan dengan perkataan Allah sebab dia dalam antara bacaan-bacaan yang gharis syatibiyah jugalah. Sebab hukum dia banyak. Pada satu perkataan ada hukum yang banyak. Jadi dekat dalam perkataan ni, dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu cari ada tak huruf VIP. Contoh alif lam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pertama perhatikan. Okey, saya nampak dekat sini ada alif lam. Dekat sini pun ada alif lam. Nampak ya? Jadi perhatikan pula cara yang pertama adalah pakai roda. Bila nak pakai roda, tengoklah dulu. Dekat sini alif lam jumpa siapa? Alif lam jumpa siapa? Keluarkan. Alif lam jumpa dengan huruf ra. Sama juga dengan perkataan rahim ni. Alif lam jumpa dengan huruf ra. Nampak ya? Atas ra tu ada apa? Ada sabdu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hafal formula tadi tu, formula yang ada pada kad ni, ataupun pada buku ni, tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dah. Mana hukum dia? Hukum yang mana? Hukum yang syamsiyah. Sebab apa? Sebab atas huruf ra tu ada sabdu. Nampak ya? Atas huruf ra ni ada sabdu. Ar-Rahman. Dan alif lam tu pula, lam tu kosong je. Nampak ya? Lam ni tak ada sukun. Lam mati yang tak ada sukun.
So ketika itu tuan-tuan dan puan-puan dah boleh deduce dah. Hukum ni mesti syamsiah. Sebab lam dia kosong. Dan huruf selepas lam pula ada sabdu. Boleh dapat ya? Sama juga dengan Qamariah ni. Qamariah kita carilah. Contoh perkataan Qamariah ada tak? Ada lagi ni dekat sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So kita cari huruf VIP lam. Ada tak ada huruf VIP lam dekat sini? Ada ni dia. Ada. Huruf Alif VIP lam lam jumpa dengan syamsiah. siapa? Pas? Dia jumpa dengan huruf Alif ha. lam Qamariah. Betul. Sebab dia apa? Sebab dia yang pertama, pada lam dia berbunyi dan lam tu tanda dia ada wujud tanda Sukun. sukun. Jadi kalau nak pakai roda macam mana? Cara nak pakai roda tu yang orang nak tahu sebenarnya. Sebab dia beli kad ni ada roda. Kalau ustaz ajar cara hafal sahaja tak syok lah. Dia macam belajar dekat kelas biasa-biasa. So pakailah roda ni. Ya, guna jangan tak guna. Walaupun kita dah tahu dan kita tahu cara dia mudah, tetap pakai. Supaya apa? Supaya kita tak lupa. So lam jumpa dengan siapa tadi pada perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jumpa dengan Ra. Pusingkan. Cari huruf Ra, letak di bawah jari lam. Dan bila lam dah sejajar dengan Ra, dekat sini maksud dia apa? Alif lam jumpa dengan huruf Ra. Maksud dia dekat sini adalah huruf VIP lam bertemu huruf selepas dia iaitu Ra. Sekarang kita nak detect hukum dia mana satu bila lam bertemu Ra. Ada dua sahaja warna dia. Tapi cuba tengok dekat bawah huruf Ra. Ada berapa color? 1, 2, 3. Ada merah, ada biru, ada orange. Jadi waktu ni lah tuan-tuan dan puan-puan nak baca ni macam mana? Ada dua teknik nak baca dia. Yang pertama boleh baca ikut daripada tepi ni. Dia tulis apa? Untuk roda alif lam ni, dia hanya untuk roda yang paling besar ni. Yang mana dia kata adalah rujuk hukum pada ibu jari untuk roda paling besar. Kalau jari mim, dia kata rujuk hukum pada jari telunjuk. Yang ni rujuk hukum pada jari tengah. Dia bagi tahu dah. Yang pertama kena baca. Tapi ada cara yang lagi lebih mudah lagi adalah dengan buat kiraan jari. Macam mana cara dia? Macam ni. Ustaz, kalau Ustaz akan cari pairkan dulu. Lepas dah pair tu, Ustaz nak tahu lam mati bertemu Ra tu macam mana adalah dengan kira jari. Ni jari yang pertama, ni jari yang kedua, yang ni jari yang ketiga. Jadi Ustaz tengah fokus sebab Ustaz jumpa dalam perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu adalah alif lam. So alif lam jari yang pertama, maka ketika bertemu dengan huruf Ra, bacalah warna pertama bawah huruf Ra. Tak payah baca warna kedua, warna ketiga. Sebab dia bukan jari kedua, bukan jari ketiga. Dia jari yang pertama. So dapatlah warna merah atau pink ni. Tengok dalam jari, itulah hukum dia. Hukum dia apa? Alif lam syamsiyah. Cara baca dia ada kat sebelah tepi ni. Jangan jelaskan bunyi lam. Itu saja. Dah boleh dapat ya? Jelas ke? Ke ada yang kurang jelas kat situ? Ulang boleh Ustaz? Ulang balik. Okey, boleh lagi sekali ya. Maknanya jangan tengok pada bulatan tu, terus tengok pada lagi cara mudah lah. Ya, kalau itu nak cara mudah. Ustaz dah simplifykan sebenarnya untuk orang lagi mudah faham sebenarnya. Iaitu dia tak payah nak baca-baca banyak benda. Dia hanya buat kiraan jari. Kiraan jari ni adalah untuk menentukan warna mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk dekat bawah ni. So bila dah tahu dah rujuk warna yang betul, barulah tarik ke dalam jari. Oh, warna ni rupanya hukum apa yang bertemu apa tadi tu. Sebagai contoh, lagi sekali Ustaz ulang. Macam sekarang, perkataan yang Ustaz ulang tadi adalah, dekat sini Ustaz perhati. Dalam ayat pertama, Ustaz jumpa hukum alif lam tak? Dekat dalam ni. Ada tak lam VIP? Ada 3. 1, 2, 3. Cuma perkataan Allah ni ada 5 hukum. Jadi Ustaz tak nak huraikan yang ni dulu. Ustaz huraikan yang mudah aja. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ni, kita perhatikan huruf VIP dia siapa? Okey, alif lam. Huruf lam lah. Lam VIP. Sekarang perhatikan teknik dia. Teknik yang kita pakai untuk roda ni adalah teknik pertemuan huruf. Huruf lam jumpa huruf selepas. Huruf mim jumpa huruf selepas. Huruf nun jumpa huruf selepas. Sekarang kita fokus lam dulu. Lam jumpa dengan siapa dalam perkataan Ar-Rahman? Jumpa dengan huruf Ra, huruf selepas dia. Bukan dua yang selepas ya. Ni pun selepas juga. Tapi dia 2 kali. Dia dah lompat huruf Ra tu.
Jadi kita hanya tengok huruf sebelah dia je. Lam jumpa dengan ra. Jadi keluarkan dulu ke atas ni. Biar kita nampak. So dah nampak alif lam jumpa dengan ra. Jadi penggunaan alif lam jumpa dengan ra dekat mana? Dekat roda lah penggunaan dia. Alif lam pusingkan roda ni. Letak huruf ra ni letak betul-betul sejajar dengan huruf lam. Bila dah sejajar macam ni, sekarang kita nak tentukan alif lam jumpa dengan ra tadi hukum dia apa. So hukum tu kita kena baca warna bawah huruf ra. Dan bawah huruf ra ni kalau kita perhatikan ada 3 color. Ada merah, ada biru, ada orange. Tapi dekat dalam jari ada 2 color je. Merah dan biru. So warna mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak kena rujuk? Ketika itu datanglah teknik kena kira jari. Tadi teknik pertama adalah pairkan dia. Teknik yang kedua adalah kira jari. Kira jari ni adalah untuk dapatkan rujukan warna yang betul. Iaitu alif lam jumpa dengan ra. Ini jari pertama. Yang ni jari kedua. Yang ni jari yang ketiga. So jari lam jari yang pertama. Lam jumpa dengan ra. Bacalah warna pertama. Betul-betul bawah huruf ra ni. So dapatlah warna merah tadi tuan. Bila dapat warna merah, terus tengok dalam jari. Oh, rupanya alif lam dalam perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi jumpa dengan ra, hukum dia alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah dia kata apa? Jangan jelaskan bunyi lam. Sebab tu bila baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak ada langsung bunyi lam tu. Boleh jelas ya? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sama juga dengan perkataan alhamdu. Alhamdu ni kita perhati ada tak alif lam? Ada. Alif lam jumpa siapa? Sekarang ni Ustaz nak fokus pada penggunaan roda dulu. Kalau Alif kalau lam secara pun. hafalan saya rasa semua orang boleh buat. Tapi untuk biasakan diri dengan roda. Jadi pusingkan cari huruf ha, pusing huruf ha pedas tu sampai dekat jari lam. Bila dah sampai, alif lam jumpa dengan ha. Nak tahu hukum dia apa? Kiralah jari. Ni jari yang pertama. Maka bacalah warna pertama bawah huruf ha. Dapat warna biru. So warna biru dalam jari lam hukum dia alif lam qamariyah. Nak kena buat apa? Jelaskan bunyi lam. So bila baca alhamdu, alhamdu. Tu dia. Boleh dapat? Jadi benda tu akan apply. Kita akan jumpa berulang-ulang kali. Jadi cubalah tuan-tuan dan puan-puan cek saja huruf alif lam saja dekat dalam surah Al-Fatihah. Berapa banyak yang boleh dikeluarkan? Dalam ayat pertama tuan-tuan dan puan-puan dah keluarkan sebanyak 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat kedua pula alhamdu 1. Ada satu lagi dekat sini. Al-Alamin. Betul ya? Al-Alamin. Alif lam jumpa dengan ain. So pakailah kad. Alif lam qamariyah. Biasakan pakai kad. Jadi lam mati jumpa dengan ain. Jari pertama baca warna pertama. Dekat sini. Kiraan warna pertama dia macam ni tau. Daripada bawah huruf ni. 1, 2, 3. Jangan baca 1, 2, 3. Terbalik ya. Salah nanti. Baca dia daripada sini. 1, 2, 3. Okey, dapat warna biru. Keluar ke dalam Ustaz. Macam mana? Keluar. Garisan luar. Ya. Garisan paling luar ni. Yang ni. 1, 2, 3. Jangan keluar ke dalam. Buat ke dalam. Buat ke bawah. Itu cara kira dia lah. Kalau nak main buat kiraan jari. Tapi kalau tuan-tuan pernah nak kira jari, nak cara yang susah sikit, dia memang kena rujuk ni lah. Ni baca benda ni. Tapi bila kita dah faham, automatik kita dah tahu macam mana nak baca. Boleh ya? Okey, jadi bila alif lam jumpa dengan ain tadi, kita nampak warna biru hukum dia alif lam qamariyah. Terus dapat qamariyah. Yang ni dapat syamsiyah. Yang ni kita dapat syamsiyah. Yang alhamdulillah tadi kita dapat qamariyah. Alif lam qamariyah. Okey. Itu kita dah dapat basic ya. Dah dapat basic untuk jari lam. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak pakai jari lam? Pairkan dulu huruf VIP dengan huruf selepas. Kemudian kira jari, baca warna di bawah huruf selepas tadi. Selepas itu boleh tengok dalam jari hukum tu, warna tadi. Macam tu saja. Tu yang basically macam mana cara nak gunakan kad. Roda yang pertama, roda lam mim nun.
Jadi cara lain adalah nak pendekkan lagi proses pembelajaran tu adalah tuan-tuan dan puan-puan hafal ni formula ni. Hafal formula ni. Alif Lam Qamariyah formula dia macam mana? Macam ni. Alif Lam Syamsiah formula dia macam mana? Macam ni. Tapi sini kecil, kadang-kadang tak nampak. So sebab tu Ustaz ajar pun, Ustaz kadang-kadang pakai juga buku workbook jari tajwid ni, buku ni. Workbook jari tajwid ni kita buat untuk pengukuhan, untuk latihan pengukuhan. So hafal benda ni. Benda ni mudah je, dua perkara je kita nak hafal. Qamariyah dengan Syamsiah, dia punya sifir sama, iaitu dia wajib ada hamzah wasal, kemudian ada lam mati. Ada hamzah wasal, ada lam mati. Nak beza dia macam mana? Beza dia cuma perhatikan huruf lam yang mati tu ada tak sukun ataupun dia kosong je. Kalau dia ada sukun, dia Qamariyah. Kalau dia tak ada sukun, dia Syamsiyah. Tu saja. Boleh dapat? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan dipermudahkan. Amin. Jadi jom cuba tengok. Boleh tak guna kaedah hafalan pula tanpa guna roda? Kita perhatikan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni macam ayat pertama tadi. Alif Lam jumpa Ra. Yang ni pun sama. Alif Lam jumpa dengan Ra. Bukan jumpa Ha ya. Alif Lam jumpa Ra. So tengoklah Lam tu. Dah pastikan Kosong. dulu. Mula-mula pastikan dulu Alif Lam tu dia huruf VIP. Kalau dia bukan huruf VIP, ketika itu tak payah dah tengok huruf selepas. Jadi kat sini huruf Syamsiyah. Sebab dia kosong je ya. Syamsiah. Kosong. Okey, seterusnya. Maliki Yaumiddin. Ada lagi. Perkataan ad-din ni ada lagi. Okey, bulatkan dulu. Ataupun Alif petak. Lam Usut petak. Syamsiah. Betul Syamsiyah. Sebab dia apa? Kosong. Ada Sebab satu. lam tu kosong. Dan Kosong. salah. Okey, tu baru dua cara ya. Ustaz baru ajar dua cara nak detect. Yang pertama boleh pakai roda. Yang kedua boleh tengok pada perbezaan dia punya formula. Yang ketiga adalah dengan bacaan. Cara dia detect Alif Lam Qamariyah dengan Syamsiah ni senang je. Bila membaca, tuan-tuan dan puan-puan dengar. Tengok ya, dia kata apa tadi? Dia kata apa dekat sini? Dia kata untuk Alif Lam Syamsiah jangan jelaskan lam. Maksud dia takkan ada bunyi lam bila membaca. Manakala Qamariyah dia akan berbunyi lam. Dia akan Bukan. berbunyi lam. Maksud dia apa? Maksud dia dekat sini. Jom. Ni nak cerita sikit. Satu benda. Hilang huruf lam. Bunyi. Dia hilang bunyi. Ya. Dia cerita dia kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buku workbook, buka muka surat 14. Buka muka surat 14 sekejap. Okey, Ustaz nak cerita pasal teori hukum lam di sebalik bulan bintang matahari. Ni kita nak faham ni. Cerita ni. Cerita pasal bulan bintang matahari. Nak cerita dia apa? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam hari, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak bintang? Nampak tak bintang? Nampak? Nampak. Wujud tak bintang tu? Wujud. Wujud lah. Adalah kan? Tapi siang hari bintang ada tak? Tak nampak. Bintang tak nampak. Tapi ada tak? Wujud tak? Ada. Bintang ada. Bintang Tapi ada dia tak tapi nampak tak saja. nampak. Tak nampak. Ada tapi tak Sebab nampak. cahaya. Betul. Sebab Jadi ada teori cahaya dia matahari. adalah itulah yang ceritakan tentang Qamariyah. Qamar ni perkataan bulan. Manakala Syams ni adalah matahari. Jadi nak dikatakan Alif Lam Qamariyah tu ibarat bintang di malam hari. Kita nampak wujud dia, kita nampak cahaya dia. Dan kita tahu dia memang ada. Dia nampak dia ada. Tapi dekat siang hari, bila Syamsiyah dekat sini berlaku adalah apa dia? Dia tak Matahari. nampak pun bintang tu. Tapi dia ada tak? Ada. So, apa yang masukkan ada tak ada tu adalah pada nampak tak nampak lah. So, nampak tak nampak ni bila kita apply di dalam ayat Al-Quran, itu yang dikatakan tadi. Dia katakan apa? Bunyi dia tu hilang. Alif Lam tu wujud dalam penulisan, tapi bunyinya hilang. Tu untuk Syamsiah. Kalau Qamariyah, dia wujud dalam penulisan, bunyi dia pun wujud. Boleh dapat ya? Okey, seterusnya. Cuba try cari lagi sikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tak sebarang alif lam? Tak ada. Tak ada ya? Yang ni tak ada ya? Okey, kita teruskan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tak? Ada. Alif Ada. Lam Syamsiah. Alif Alif Lam lam jumpa sad. Sad.
Alif lam Dan samsiah. kita alif lam jumpa mim. Betul tu. Mim. Alif lam samsiah dekat mana? Yang pertama ke yang kedua? Dot. Yang pertama. Yang pertama. Sebab dia? Kosong. Sebab lam dia kosong. Dia mati dalam keadaan Oh. kosong. Okey, yang kedua pula adalah Alif lam Komariah. Sebab ada tanda Komariah. mati. Betul. Sebab dia ada sukun pada Dia huruf sukun. lam tersebut. Kan tuan-tuan dan puan-puan dah dapat. Senang je sebenarnya. Kita kena tahu beza. Kita kena tahu mana kita nak pandang. Itu saja. Okey, last sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jom perhatikan. Ada tak alif lam? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada. Lam. Lam bertemu dengan za. Yang ni. Ya. Okey. Ni kita hold dulu ya. Ni hold dulu. Yang ni Ustaz hold dulu. Yang lain pula selepas dia. Alaihim ghairil maghdu. Ada satu lagi ya kat sini. Satu. Lam bertemu Alif dengan lam mim. jumpa dengan mim. Alright. Kemudian waladdallin. Ada satu lagi. Alif lam jumpa dengan huruf dot. Dot. Okey. Oh, Jadi yang tu cara tak yang ada. mudah adalah kalau tuan-tuan dan puan nak pakai kad, kena pusing roda. Kalau tak nak pakai kad, perhatikan huruf lam. Ada je sukun, dia komariah. Tak ada sukun, Komariah. dia syamsiah. Mudah ya? Syamsiah. Okey. Sekarang Ustaz nak huraikan sedikit berkaitan dengan allazina, allazi, allati, allai. Benda tu apa? Benda tu mempunyai maksud yang sama. Perkataan-perkataan tadi tu. Allazi, allazina, allati, allai. Maksud dia apa? Maksud dia dalam bahasa Melayu adalah yang. Bila yang ni, biasanya dalam bahasa Melayu kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk sebagai kata hubung. Betul tak? Satu huruf. Kata hubung ataupun kata sendi. Dialah yang ni. Dia menyambungkan di antara objek dengan subjek. Menyambungkan antara dua ayat. Penyambung ayat. Penyambung Ya, ayat. betul. Betul tu. Jadi nak katanya, allazina ni, kita ada dua pendapat. Jadi yang dekat sini, kata hubung dekat sini, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim mausul. Isim mausul ya. Jadi pendapat pertama dia kata disebabkan dia isim mausul, maka dia kata dia tak boleh digolongkan sebagai panggil apa tadi? Sebagai Hukum alif komariah lam. ataupun syamsiah. Ataupun Dia tak boleh syamsiah. digolongkan. Dia bukan komariah, bukan syamsiah. Sebab dia apa? Hujah dia kata macam ni. Allazina ni maksud dia yang. Dia bukan menunjukkan objek ataupun subjek. Contohlah perkataan apa kat sini? Contoh perkataan dolin. Dolin maksud dia apa? Sesat kan? Orang-orang yang sesat. Betul tak? Jadi, alif lam dekat sini menunjukkan apa? Alif lam dekat perkataan dolin ni, dia menunjukkan satu benda yang spesifik. Orang-orang yang sesat itu. Tapi dekat sini, dia tak ada menunjukkan apa-apa. Allazina ni tetap menunjukkan yang. Tapi yang apa? Tak ada ya. Tak ada dia punya subjek, tak ada objek dia. Boleh dapat? Okey, itulah pendapat pertama Maknanya yang itu mengatakan bukan berlakunya hukum alif lam lah ya Ustaz. bukan. Ni untuk pendapat pertama lah. Pendapat pertama, dia ada dua pendapat. Oh. Okey, ini pendapat pertama, dia kata dia tak boleh digolongkan sebagai komariah ataupun syamsiah sebab dia merupakan isim mausul, iaitu kata hubung. Yang mana dia tak menunjukkan pun sebagai satu objek ke yang spesifik ataupun dia menunjukkan subjek ke, tak ada. Dia hanya sebagai kata hubung je. Boleh dapat ya? Itu yang pertama. Tapi pendapat kedua pula, dia kata yang ni boleh digolongkan sebagai komariah ataupun syamsiah. Jadi macam mana dia punya hujah? Hujah dia kata disebabkan perkataan allazina ni bila dipecahkan, kita belajar dulu secara waktu kita kecil-kecil dulu, alif lam, bukan alif lam lah, maksud dia huruf yang mana-mana ada syaddah, maksud dia huruf tu ada apa? Huruf yang ada syaddah, ada W ni. Huruf tu mesti ada double ya. Maksud dia Dia dalam perkataan double. allazi. Dia ada double. Betul. So sebenarnya bukan alif lam jumpa dengan zal. Siapa yang kata alif lam jumpa zal tu salah ya.
Dia terkeliru. Sebenarnya alif lam jumpa Oh, dengan lam dan huruf dua lam kali lagi. Lepas tu lam. baru Lam. zal. Boleh dapat ya? Dua kali lam. Boleh dapat. Ha, Jadi bila betul lam betul. mati jumpa dengan lam, kalau tuan-tuan dan perempuan cuba pakai cat sekarang. Lam mati jumpa lam, dapat warna apa? Hukum apa? Mm-mm. Dapat warna apa? Alif lam syamsiah. Dapat warna merah. Hukum dia alif lam syamsiyah. Oh, lam. So itulah hujah dia bagi nombor 2. Dia kata disebabkan allazina, disebabkan huruf-huruf yang bersyaddah ni sebenarnya huruf dia double. Yang mana huruf pertama, bila kita pecahkan huruf lam tu, huruf pertama ni adalah huruf yang berbaris mati. Huruf yang kedua adalah huruf yang hidup. Boleh dapat ya? Dia ada dua lam. Ya, betul. Syiddah ada dua lam. Boleh dapat ya? Tapi ini tak ada masalah. Tapi selalunya macam Ustaz suka ambil yang isim mausul ni. Maksudnya supaya tuan-tuan dan perempuan tak payah pening lah cari alladzina ni sebagai siapa. So siapa-siapa yang pakai pendapat kedua, jawapan dia mestilah dia sebagai alif lam syamsiyah. Boleh dapat ya? Siapa yang pakai pendapat kedua, dia jawapan dia alif lam syamsiyah. Janganlah pakai pendapat kedua tapi masih salah lagi, dia kata qamariyah. Jangan salah lagi ya. Tapi siapa-siapa yang malas nak cari, dia nak pakai sebagai pendapat pertama, tak payah. Anggap dia sebagai isim mausul sebab dia tak menunjukkan objek dia. Tak ada masalah ya. So berapa yang tuan-tuan boleh dapat huruf alif lam saja kalau pakai kaedah jari tajwid? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya, tak termasuk Al-Ladina ni. 11 tuan-tuan dah dapat. Ni surah Al-Fatihah ya. Okey, sekarang sebabkan masa tak banyak tapi sebabkan Ustaz mula lambat, Ustaz tambah masa 10 minit lagi. Boleh ya? Sampai 10:10. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Ustaz tambah je lagi. Yang penting tuan-tuan perempuan faham. Selagi best Ustaz rasa seronok bila orang faham dengan kaedah kami ni. Alhamdulillah. Okey, jom. Sekarang kita pergi dekat Faham, Ustaz. jari kedua, jari mim. Ustaz ajar pelan-pelan je. Tapi kalau tuan-tuan perempuan dah selalu ikut live Ustaz, rasanya dah faham. Cuma tetaplah Ustaz akan ajar macam ni sebab Ustaz rasa ada je orang baru yang memang baru beli, baru masuk dan dia rasa nak tahu. Dan waktu malam lah dia ada waktu kosong. Jadi jom kita belajar. Selalu ikut dengan Ustazah Najihah. Ustazah Najihah, betul? Ustazah Najihah dia Tengah sekarang hari. tengah hari doa-doakanlah dia sekarang. Dia nanti dah tak ada dah sebab dia pregnant lah. Oh ya ke? So dia akan menghilang kejap. Okay. Okey, itulah doa-doakan dia. Tengah hari pun ada ke? Macam mana? Ya. Betul. Tengah hari? 10:30 kalau tak ada 10:30, 11:30. Puan buka ya. Dia tak ada sebab 10 kadang-kadang Hari kami apa? ada Hari meeting. apa? Dia Isnin sampai Setiap Jumaat. hari. Dia Isnin sampai Oh, Ahad setiap sebenarnya hari ada. ya? Ya betul. Kalau belajar dekat TikTok, Nanti Ustazah bagi link. bukan link. Bukan. Maknanya Dia memang dah ada dah. Dalam apa tu? Kena tengok dekat mana? Masa saya baru masuk tu Ustazah memang ada bagi satu link dekat situ. Saya guna link tu je hari-hari. Tengok kat Boleh TikTok. tak, Pak? Saya tak dapat. Dekat TikTok. Dekat TikTok ya? Ya, Ya ni. betul. Dekat Tuan-tuan dan TikTok. perempuan buka TikTok, tekan Tiktok dekat ni, TikTok. tekan TikTok, lepas tu pergi dekat search ni, cari jari tajwid. Search, Jari tajwid. Ya. cari jari tajwid. Okey. So bila dah Terima cari jari kasih tajwid tu, banyak-banyak. tuan-tuan bila cari jari tajwid, pergi kat user ni. Nampak user ni? Live user photo. Tekan user ni. Bila dah pergi user, tekan jari tajwid. Tekan jari tajwid tu. Kami dapat tempahan aiskrim. Kemudian follow. Dah follow tu nanti bila kami buat live saja, tuan-tuan dan perempuan akan dapat notifikasi yang kata jari tajwid tengah live. Boleh dapat? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okey, boleh, ni Ustaz. bagi mereka lah, bagi mereka yang tak tahu. Jadi kita akan live kat sini Isnin sampai Ahad. Cuma untuk Baguslah.
Kita ada 3 sesi. Isnin sampai Ahad tu sesi pertama 6:30 pagi sehingga 8:30 pagi. 6:30 pagi sehingga 8:30 pagi tu dengan Ustazah Zahra saja. Tu siapa-siapa yang nak masuk belah pagi lah. Ramai komen, dengung. Ramai yang komen. Okey. Tak apa. Sesi kedua pula adalah pada 10:30 sehingga 12:30 hari. Dia kalau katakan kami mula lambat, kami akan tambah sikit masa lah sampai pukul 1. Macam tu lah. Betul. Boleh dapat ya? Itu yang selalu dengan Ustazah Najihah ataupun Fatira. Patutlah betul. saya WhatsApp Ya. Ustazah Najihah tak dapat. Dia tak. Dia tak berapa sihat sebenarnya sekarang. Dia banyak appointment sebenarnya. Yelah. Kan? Itulah kami pun doakan yang baik lah untuk dia. Perutnya dah besar dah pun. Moga-moga Faham. Semoga Allah. dipermudahkan. Enggak, Allah Amin. mudahkan dan sihat-sihat. Okeylah. Okey, jadi sekali kita kembali balik pada soalan kita dah terkeluar ni. Okey, betul. Okey. Minta Sesi maaf, kedua. Ustaz. Tak apa. Sorry. Seronok dapat borak dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, sesi kedua tadi Isnin sampai Jumaat saja 10:30 sampai berapa tadi saya lupa dah. Sampai 12:30. Dan sesi 12:30. ketiga sebelah petang. Isnin sampai Jumaat 3, juga. Sesi ketiga 3:30. antara pukul 3 petang sehingga 5:30 petang. Ya, betul. Itulah kita punya ni. Siapa-siapa free waktu-waktu tu, bila dapat notifikasi nak masuk je kalau nak belajar. Free je. Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang mana yang ada hal tak apa, kalau nak live tak ada masalah. Sebab ini adalah kelas malam sahaja. Ustaz tak sempat nak baca chat tu. Workbook baru order semalam. Alhamdulillah. Rohani Ahmad. Dia kata apa? Saya start faham hukum tajwid bila refer kad jari tajwid. Dah ada kad ni lama tapi tak guna. Betul. Sebab apa? Kami pun minta maaf lah daripada side kami. Sebab dulu kita tak ada buat live macam ni untuk mengajar. Kita memang tak buat. Sebab ada beberapa masalah sebelum ni yang kami hadapi lah, yang mana tenaga pengajarnya berhenti. Disebabkan tenaga pengajar berhenti, itulah yang kami stop kelas-kelas mengaji ni. Betul Ustaz. Dulu beli lama tapi tak pernah buka buku tu. Kad tu. Apa? Yang penting sekarang dah buka, dah tahu jari tajwid ni rupanya mudah. Bila belajar ni barulah Pak boleh ingat tajwid. Okey, sekarang boleh tak Ustaz nak teruskan dengan jari mim dulu? Boleh Ustaz. Boleh ya? Okey, Ustaz tak nak tengok refer kat sini. Refer kat sini nanti tuan-tuan semua dekat, boleh refer sendiri. Tapi yang penting Ustaz nak cerita sikit je. Jari lam, tadi dah faham kan penggunaan dia. Jadi penggunaan teknik tu sama je. Nak rujuk hukum dekat dalam jari, mesti kira jari. Kalau nak guna roda, dia kena pair dulu huruf VIP dengan huruf selepas. So, dekat dalam jari mim adalah siapa yang VIP? Mim VIP. Jadi jom kita tengok mim VIP tu macam mana rupa dia. Ustaz buka dekat warna biru ni. So mim VIP ni kita kenali dulu. Jari mim tu dikenali sebagai jari apa dalam kaedah jari tajwid? Ini adalah jari syafawi. Jari syafawi sebab apa? Sebab dekat sinilah terbitnya hukum yang datang daripada makhraj bibir. So dia beritahu apa? Semua hukum mim dinamakan syafawi diambil daripada perkataan syafatun, iaitu bibir, kerana makhraj mim terletak pada pertemuan dua bibir. Jelas ya? Jadi jom tengok. Syafawi itu maksudnya bibir. Bibir, betul. Jadi dekat sini nak bagi tahu, hukum mim ni tuan-tuan dan puan-puan kenal mim VIP tu macam mana wajah dia? Inilah wajah dia. Mim sakinah maksud dia. Mim sakinah yang macam mana? Ada sukun, kosong. Macam lam mati tadilah. Lam mati ada sukun, lam mati kosong. Tapi lam tu VIP bila belakang dia ada hamzah wasal. Tapi kalau mim belakang tak perlu hamzah wasal. Mim ni dia ketul je. Dia seorang je. Bila mim tu ada sukun ataupun mim tu kosong. Tapi walaupun dia ada dua saja wajah, tetapi hukum dia ada berapa? Hukum dia ada 3. Izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Boleh dapat ya? Walaupun dia ada dua wajah, macam mana? Sorry. Betul. Iglab non. Okay, sorry Ustaz.
Okey, tak apa. Kekeliruan tu biasa berlaku. Okey, jadi Sorry Ustaz. tak apa, tak apa. Okey, jadi tak apa. Jadi, kita dah mudahkan tuan-tuan dan perempuan, senang je. Kalau siapa-siapa yang nak hafal formula, hafal wajah yang pertama mim ni. Mim yang ada sukun, hukum dia satu je. Izhar syafawi lah. Guarantee izhar Oh, syafawi. Walaupun tuan-tuan tak perempuan tak tengok pun huruf selepas dia apa, guarantee akan dapat izhar syafawi. Dia tak akan dapat izhar halki, tak dapat pula idgham ke, tak dapat. Boleh dapat ya? Okey. Tapi jaga-jaga bila dia adalah mim yang kosong. Sebab mim yang kosong, dia boleh terhasil dua hukum. Idgham, ikhfa. Jadi cara nak beza dia adalah kena hafal ataupun kena perhatikan huruf selepas dia. Itu dia. Jadi bila mim mati jumpa mim, ataupun orang panggil nama familiar dia, orang panggil idgham mimi. Pernah dengar tak idgham mimi? ya. Jumpa dengan idgham diri mimi. sendiri Ustaz. Apa dia? Okey, jadi mim jumpa mim, idgham mimi lah. Sebab mim jumpa mim tu orang panggil mimi. Tapi sebenarnya nama yang standard dia idgham syafawi. Jadi idgham izhar tadi maksud dia apa? Jelas. Syafawi ni adalah tempat keluar huruf mim tadi. Jadi apa yang kena jelas? Jelaskan bunyi mim ketika tuan-tuan jumpa mim yang macam ni, kena baca jelas mim ni. Dan bacaan untuk izhar, dia tak boleh dengung. Dia kena satu harakat je. Dan teknik bacaan dia adalah touch and go. Boleh dapat ya? Touch and go satu harakat. Itu yang penting. Kedua, idgham syafawi adalah memasukkan bunyi mim pertama ke dalam mim kedua beserta dengung dua harakat. Boleh dapat ya? Dan yang ketiga, ikhfa syafawi maksud dia adalah samarkan bunyi mim pertama ke dalam huruf kedua beserta dengung. Boleh dapat? Mulut tidak rapat sangat kan Ustaz? Okey. Berkenaan dengan mulut tu adalah teknik nak membaca. Jadi Ustaz terangkan ya, berkaitan dengan mulut tak rapat tu betul tu. Tapi apa yang mulut tak rapat tu? Kena jelas supaya kawan-kawan lain pun dapat. Iaitu mulut tak rapat tu ketika ikhfa. Ketika izhar dengan idgham, ni gambar ni, kalau tuan-tuan dan puan ada buku workbook boleh tengok. Kalau yang tak ada buku workbook, ini gambar, bukan gambar kacang ya. Ini bukan gambar kacang, ini gambar bibir kita. Bibir atas, bibir bawah, bila kita katup dan bacaan yang satu harakat dan tasyenggo tadi macam ni. Contohlah ya. Alhamdulillah, alhamdu. Dia tak boleh baca alhamdu. Tak boleh ya. Dia kena alhamdu. Sebab apa? Dalam perkataan alhamdu tu, mim tu dia mati macam ni. Ada sukun. So tuan-tuan dan puan betul boleh detect. Dia adalah izhar syafawi. Kena baca satu harakat. Tu yang pertama. Tapi cara dia adalah bibir kena rapat dan bacaan tak boleh lama. Untuk idgham syafawi, bibir rapat juga. Tapi apa beza dia dengan izhar? Dia boleh baca lama selama dua harakat beserta dengung. Bibir sama. Dengung. Beza dia adalah pada harakat dan dengung. This one ada harakat dan dengung untuk idgham. Itu beza antara idgham dengan izhar lah. Boleh dapat ya? Jadi contoh dia apa? Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kad, buka pada bahagian tengah ni. Buka pada bahagian tengah. Dekat sini. Boleh tengok. Contoh untuk idgham syafawi itu apa? Amanahum min. Amanahum min. Boleh dapat? Boleh. Kita rapat bibir. Jangan ada ruang angin. Kalau ada ruang angin, bacaan tuan-tuan dan puan jadi ikhfa, bukan jadi idgham. Jadi ikhfa pula, apa beza dia? Ikhfa ni selalu orang terkeliru dengan iklab je. Terkeliru dengan iklab dan tersalah baca teknik dengan idgham. Dua perkara ni selalu tersalah pada ikhfa dan idgham dan juga iklab. Tapi sekarang kita fokus pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni dia kata apa? Samarkan ataupun sembunyikan bunyi mim ke dalam bunyi ba. Tapi cara nak samarkan buat macam mana? Dia kena regangkan sikit bibir kita macam nak senyum tu. Macam nak senyum. Dan kalau katakan ejaan dia,
Kalau tempat dengung dia ni biasanya macam UNG ataupun UNK. Dan apa yang dikatakan regangkan bibir itu adalah jika tuan-tuan dan puan-puan ada satu helai kertas, katakanlah kain ustaz ni, kain buruk ustaz ni, ibarat kertas, ni bibir kita, bibir atas, bibir bawah, yang mana satu helai kertas ni ulama tajwid kata apa, ulama bahasa kata apa, dia boleh masuk di antara kedua bibir, boleh keluar balik, boleh tarik, boleh keluar. Boleh. Ni sebab dia besar. Tapi kalau selai kertas dia lagi nipis. Betul ya? Jangan besar-besar macam ni. Dia tak jadi ihfak dah kalau besar macam ni. Dia nipis je. Sikit je ruang angin je. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak kenal diri tuan-tuan dan puan-puan ni baca betul ke salah? Senang je. Ustaz ajarkan teknik. Teknik dia adalah wajib tarik nafas. Ambil dua jari ni. Tutup hidung depan. Tutup dua lubang hidung. Kemudian bacalah contoh idgham. Bacalah contoh ihfak. Rasakan dia punya kesusahan tu. Cuba try baca. Tarik nafas, tutup hidung, baca perkataan ni. Amanahum min. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan baca? Rasa susah ke rasa senang? Cuba komen. Amanahum min. Nafas. Susah ke senang? Sah. Susah. Rasa apa? Rasa tertahan kan? Rasa tertahan, rasa macam nak mati. Sebab apa? Nafas dia habis kat situ. Amanahum min. Amanahum min. Susah ya? Rasa dia susah. Rasa Tak kalau susah rasa nak susah bernafas, macam Ustaz. betul. Itulah teknik kita nak detect kita ni baca idgham ataupun ifak pada perkataan ni. Kalau kita terbaca ifak, maksud dia kita rasa senang nak baca ni. Sebab apa? Sebab kita dah regangkan bibir pada idgham. Boleh dapat ya? So bacaan ifak syafawi, contoh dia ya atasim billah ni, cuba baca ikut pada regang bibir dan detect dia adalah dengan tutup hidung ni. Tutup hidung ni. Cuba try buat macam tadi. Tapi regang bibir sikit. Ya tasabi billah. Berapa? Susah ke senang? Ya tasim billah. Dia jangan tutup habis bibir ya. Kalau tutup habis bibir, dia dah terbuat bacaan idgham. Macam mana macam dia ya? Macam ni. Tarik nafas, tutup hidung. Ya tasim billah. Dia lebih mudah. Ya tasim billah. Lebih mudah daripada idgham tadi. Betul tak? Ya tasim billah. Tapi pastikan sin billah ni sod tu bunyi sod ya, jangan bunyi sin ya ataupun sa. Sod di bawah sui. So ya tasim billah. Billah. Pastikan pula bila sod tu dah bunyi betul, pastikan pula dekat sini dua harakat. Pastikan dia dua harakat. Ya. Tu dah. Okey, cuba try. Alright. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah macam mana izhar bentuk dia, macam mana bentuknya idgham syafawi, macam mana bentuk ifham syafawi. Sekarang, boleh tak buat latihan terus kat sini? Kenapa Ustaz ajak juga buat latihan sama-sama? Sebab kalau tak buat latihan, tuan-tuan dan puan-puan akan lupa dan akan tak nampak nanti bila buat sendiri dekat rumah. Okey, sekarang untuk jari mim Ustaz pakai warna apa? Warna blue, warna biru. Okey, jadi kita carilah. Ayat pertama ada tak mim mati? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak mim mati? Tak ada. Tak ada ya? Kalau kata ada, siapa yang kata ada tu dia kata Ustaz, dekat ujung ni mati lah Ustaz. Rahim. Okey, yang dikatakan mati, yang siapa-siapa nak pakai kaedah tajwid tu, mati tu dia mesti mati dalam penulisan. Yang ni mati disebabkan apa? Disebabkan kita wakaf. Dalam penulisan dia hidup, dia ada baris. So, ini bukanlah mim VIP. Boleh dapat ya? Okey, seterusnya. Alhamdulillah. Dah jumpa dah. Mim bertemu dengan dal. Betul. So, kalau nak pakai kad dulu, kita pakai kad dulu. Jangan pakai hafalan dulu. Hafalan nanti. Sekarang nak pakai kad. Mim mati jumpakan dengan huruf dal. Sejajarkan dulu mim dengan dal tu. Bila dah sejajar, mim mati jumpa dal, ni jari keberapa? 1, 2, 3, jari kedua. Maka bacalah bawah huruf dal ni,
Nombor 2. 1, 2. So warna ni lah yang kena rujuk. Warna apa? Warna biru. Tengok dalam jari izhar syafawi. Kena buat apa? Jelaskan mim tanpa dengung. Alhamdu. Alhamdu. Boleh dapat ya? So inilah izhar syafawi. IZS. Kemudian perhatikan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada. Maliki yaumiddin. Pun tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun tak ada juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Siratal ladzina an'amta. Ada satu. Mim mati jumpa dengan huruf ta. Izhar Boleh dapat ya? syafawi. Terus dapat tu. Izhar syafawi. Cara pertama kita dah dapat pakai roda. Kalau cara kedua apa? Perhatikan mim tu. Tekan tanda sukun. Tu je. So yang ni ada sukun. Sebab itulah dia jadi tadi apa? Izhar. Izhar syafawi. Izhar. Betul. Terima kasih puan. Rasa seronok bila belajar ni dua hala. Okey, teruskan lagi. Alaihim ghair. Ada lagi. Mim mati jumpa dengan Bertemu dengan ghair. Hukum dia tadi Ghain. apa? Izhar syafawi. Izhar Izhar syafawi. juga. Sebab dia mim tu ada sukun. Maghdubi alaihim wa Bertemu dengan waw. masih lagi izhar Izhar syafawi. syafawi. Waladhdallin. Tak ada dah. Habis So berapa dapat hukum jari mim dia? 1, 2, 3, 4. 4 sahaja dapat. So 11 jari dari lam. Sekarang 4 daripada jari mim. Nampak tak? Ni lam dengan mim saja. Daripada satu surah Al-Fatihah, rupanya ada 15 hukum jari tajwid daripada 2 jari saja. Kalau tuan-tuan kuasai, berapa hukum kalau malam ni saja kita kuasai? 5 hukum sebenarnya kita kuasai. Kita tahu cara baca, kita tahu condition jadi hukum ataupun formula hukum, kita tahu sebab apa hukum terjadi, sebab bertemunya huruf VIP dengan huruf selepas. 3 perkara ni kita tahu, maka kita sebenarnya dah faham hukum tajwid yang terjadi tadi tu sebab apa, macam mana nak baca. Yang paling penting sebenarnya ending dia tu, macam mana nak baca. Sebab firstly, niat kita belajar tajwid untuk apa? Sebab untuk baiki kita punya bacaan dengan bacaan yang lebih baik dan betul. Itu je. Boleh dapat ya? Ya. Bukan sebab kita nak Wah. keluar hukum ni, bukan. Kalau nak keluar hukum, saya rasa ramai lagi orang lagi tahu. Dia baca, dia boleh detect. Tapi kalau detect saja cukup ke? Tidak. Mestilah dia dapat detect, dapat juga orang panggil apa? Baca dengan betul. Kalau detect tapi baca salah juga. Still tak ada, orang kata apa, tak ada progress lah. Sebab kita mesti nak bawa last kali bacaan kita dalam mana? Dalam solat. Dalam solat itulah kita punya ujian terakhir kita. Nak bawa benda tu depan Tuhan. Kalau baca seorang-seorang, baca Quran ni, kita bukan nak tunjuk siapa-siapa, kita baca seorang-seorang lah. Tapi bila baca dalam solat, kita nak bawa depan Tuhan. Kita mesti nak bagi yang terbaik, bacaan kita yang terbaik. Itulah. InsyaAllah lah. Okey, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan lagi tak berkaitan dengan lam dan mim ni? InsyaAllah. Faham Ustaz. Faham ya? Dia basic je. InsyaAllah. Saya rasa ramai yang dah follow macam Ustazah Najihah, Ustazah Fatirah, Ustazah Amalina, Ustaz Iqbal. So siapa-siapa yang follow kami dekat TikTok Jari Tajwid tu, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dapat ekstra lebih lagi lah. Dan kalau macam dengan saya selalunya buat juzul 1. Saya memang follow dia punya by pages untuk cari hukum. So macam hari ni, kalau nak cerita sikit lah, nak kongsi sikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam tak nak pergi dah pula. Hari ni sebenarnya saya dah sampai pada muka surat 13. 13 ni semalam. Kalau Ustaz punya waktu bila ya Ustaz dengan Ustaz? Oh tak, kita punya jadual tu vice versa. Kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan tengok Ustazah dia macam ni lah. Waktu saya biasanya tak pukul 10.30, mestilah pukul 3 petang. Salah satu. Dan kelas tu dia akan berganti. Kalau pagi tu tuan-tuan dan puan-puan jumpa Ustazah Fatirah, petang tu mesti saya. Mesti saya. Selalu macam tu lah. Dia memang vice versa macam tu. Sebab selalunya saya selalu dengan ustazah perempuan je. Sebab saya Betul. bukan ambil tengah Maksudnya, hari kot. Masa saya tengah hari. betul tu. Kalau katakan biasa dapat dengan diorang, masa dia petang tu baru masa saya pula. Kalau katakan diorang dapat petang,
Saya belah pagi pula. Dia macam tu. Okey, okey, Dia okey kena pergi Ustaz. giling. Okey, sama-sama juga. Jadi Alhamdulillah, Ustaz rasa semua dapat faham yang malam ni sebab dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat tak ada kompleks mana pun macam jarimat. Kalau jarimat tu nanti tuan-tuan dan puan mungkin kena spend masa 2 jam baru boleh faham. Betul. Mat 2 harakat je baru. Tu 2 jam. Jadi 1 jam je. Ustaz bagi 1 jam, Ustaz tambah masa lebih sikit sebab Ustaz mula lambat. Jadi Ustaz minta maaf kalau yang mana yang macam tunggu Ustaz 9 ni Ustaz tapi tak masuk-masuk, tak mula-mula pun Ustaz. Jadi minta maaf sangat-sangat ya. Yang mana yang terkurang daripada pihak Ustaz, pihak Jari Tajwid ni, Ustaz salah pada diri Ustaz jugalah. Yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak baik, nampak elok, nampak kelebihan, manfaat sebagainya tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Ustaz ni kebanyakannya kekurangan lah sebab Ustaz ni manusia je. Salah silap tu banyak. Sama Okey juga lah. kita Ustaz. Apa dia tu? Okey. Ada pertanyaan lagi tak? Apa-apa? Kalau siapa-siapa Tu nak bertanya. tengok dekat bulatan dan tengok jari ya Ustaz. Betul, dua ni. Kalau nak tanya nak pakai ni, kalau tanya Ustaz, kenapa berlakunya masalah macam Ustaz, saya tak pakai lah sebab saya tak faham. Kadang-kadang benda tu berlaku juga pada mereka yang belajar. Mereka dah belajar dengan kami tapi dia orang tak pakai dekat rumah, tak gunakan benda ni. Sebab apa? Sebab dia orang rasa dia orang dah tahu. Tapi bila dia orang tak pakai tu yang lupa. Tahu memang tahu, tapi bila tak pakai tu yang macam mana guna roda ni balik ah? Alamak, macam mana ya? Macam mana ada kelas tak? Dia dah cek kelas lepas tu. Kena buat latihan selalu dekat workbook tu Ustaz kan? Betul. Ustaz boleh i'rab macam ni pun sebab Ustaz buat Ustaz rasa Ustaz belajar benda ni pun lepas 2 tahun baru faham betul. Dengan Ustaz Hisham tu. Lepas 2 tahun lebih baru Ustaz faham betul. Lepas tu Ustaz tambah latihan Ustaz sendiri dekat rumah ni. Ni Ustaz beli sendiri ni. Pakai kat rumah ni. Dia pakai duit workbook. sendiri. Bukan main ambil syarikat punya. Ustaz beli sendiri RM85 bayar. Kita buat, kita belajar sendiri. Bagi puas hati. Betul. Okey. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua. Kan? Jadi segala yang salah silap ni Ustaz minta maaf. Ustaz susul 10 jarilah pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada kata apa, ada pertanyaan lagi, insya-Allah nanti boleh tanya lagi pada kelas Rabu minggu depan lah. Siapa yang nak masuk kelas malam, Rabu minggu depan kita dah masuk Jari Nun. So Bukan hari dalam 6 Jumaat ni minit ke jangan Ustaz? tinggal. Apa dia? Bukan hari Jumaat ni ada satu lagi kelas ke Ustaz malam? Oh, hari Jumaat ya. Ustaz tak tengok lah pula video saya. Ustaz ingat setiap hari Rabu. Ya, hari Jumaat Okey, satu. ni. Jumaat ni lah kita akan belajar Jari Nun. Jadi Jari Nun ni insya-Allah dia dengan ustazah yang lain pula lah, bukan dengan ustaz. Akan dengan ustazah yang lain. Tapi ustaz ada je. Kalau dekat TikTok tu ustaz ada je. So kalau ada dekat TikTok, kalau tuan-tuan dah mau masuk nak bertanya, tanya. Tapi dengan ustaz, style ustaz adalah ustaz akan mengaji satu juzuk, satu muka macam tu. So habis satu muka, habis 5 jari. Habis satu muka, habis 5 jari. Tu style ustaz lah. So siapa-siapa yang masuk kelas ustaz, dia boleh kena ada Quran lah. Kena ada Quran. Okey, ada yang bertanya tu. Orang ni Ahmad tanya. Jadi saya better beli kad Jari Tajwid baru ke Ustaz sebab aku semua tak function lagi. Betul. Kalau tanya Ustaz, siapa yang pakai version yang lama-lama, dia susah nak refer. Dia jadi macam rugi sikit sebab dia tak boleh nak tengok video, dia tak boleh tengok audio, dia tak boleh nak tengok penerangan secara bertulis. Sebab benda ni semua ada dalam website Jari Tajwid. Dan kita letak dekat dalam QR code ni sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau pakai kad lama, saya cadang kalau betul lah nak ambil balik kaedah Jari Tajwid yang mudah ni, beli saja kad baru. Jangan rasa ralat sebab harga dia mahal. Kumpul je duit pelan-pelan, tak ada masalah. Sebab Ustaz sendiri pun mula-mula Ustaz fikir RM85 tu mahal lah. Tapi bila fikir ada orang nak kelas persendirian dengan Ustaz. Macam tahun lepas Ustaz ambil seorang je kelas persendirian pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kelas sebanyak 8 kali. 8 kali. Itu memang habislah, katam lah ni. Memang katam. Jadi kepada semua, insya-Allah kalau tanya Ustaz, beli saja yang baru, dapatkan versi yang nombor 5. InsyaAllah semua benda dah improve. Okeylah, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah follow kita punya Jari Tajwid di TikTok. Nanti apa-apa kalau pertanyaan boleh DM kami, yang mana yang ada nombor pegawai jualan, nombor Ustaz ke kan, ada nombor Ustazah Fatira, Ustazah Najihah tu, WhatsApp dengan dia orang, tanyalah apa-apa nak tanya. Kalau macam ada kekurangan dan sebagainya, ada benda nak improve ke apa ke, boleh bagi tahu mereka. InsyaAllah ya. Okay. Terima kasih banyak Ustaz untuk malam ni. Terima kasih banyak Ustaz.
Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat Masya Allah. semua. Maaf lah, ni kat atas meja Assalamualaikum dan selamat makan. malam semua. Tak apa, Okey, tak apa selamat Ustaz. malam. Ustaz, kalau yang kelas Ustaz tu tak Ah, buat online ke alah. offline? Okey, kalau yang kelas ustaz tu buat masa sekarang Kelas ustaz tak Ustaz tu buka. online ke offline Ustaz? Okey, kalau kelas dengan ustaz sebelum ni online sahaja. Sebab offline kena datang rumah. Ah. Kalau online, dia memang Oh. online melalui aplikasi Google Meet. Tapi sebelum ni orang pakai Google Meet pun kadang-kadang dia tak nampak. Hari tu ustaz buat kelas, ustaz pakai WhatsApp. Bila pakai WhatsApp dia full. Dia nampak semua sekali. So pakai WhatsApp video je lah, video call je. Selalu video call dia memang bagi ustaz dia lagi mudah sebab dia tak ada putus-putus. Okeylah. Kalau ada apa-apa nanti pertanyaan, Okey. boleh tanya nanti kami, boleh WhatsApp kami nanti ya. InsyaAllah. Jadi Ustaz halalkan semua tips-tips yang Ustaz bagi apa semua. Semoga Okey, tuan-tuan dan perempuan okey Ustaz. dirahmati Terima oleh Allah kasih. Taala dalam penjagaan sepenuhnya. Dan selalunya yang masuk ni kebanyakannya orang yang tua-tua. Jadi Ustaz faham. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan ni ada yang sakit-sakit, jadi Betul Ustaz doakan Ustaz. ada kesembuhan buat perempuan dan tuan-tuan, semoga syafakallah untuk tuan-tuan dan perempuan, semoga sakitnya sembuh seperti sedia kala, insya-Allah. Allahumma amin ya. Allahumma amin. Amin, amin. Insya-Allah. InsyaAllah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Waalaikumsalam Asr. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah bila dah belajar tajwid, satu je pesan Ustaz, jangan kalau siapa-siapalah yang belum baca secara orang kata apa dapat baca laju dan sebagainya ni, biasakan dahulu dengan bacaan yang tartil dan buat kiraan dengan jari bila bertemu harakat-harakat ataupun tempat yang dengung-dengung ni. Biasakan. Bila dah biasa, insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bacaan yang cantik je. Sedap dengar dia. Boleh ya? Itu sajalah tips terakhir Ustaz. InsyaAllah. Bertemu nanti hari Jumaat insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.